Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ini kita akan meneroka satu topik yang sangat menarik dan penuh kejutan, iaitu kuasa ajaib magnet. Magnet adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ia sangat berkuasa untuk menarik benda-benda yang tertentu tanpa kita sentuh pun. Mari kita lihat apa yang membuatkan magnet itu begitu ajaib. Saya Nurhaniza binti Abdul Razak, nombor kad matrik 20241423800 akan membimbing anda untuk meneroka kuasa ajaib ini. Jom! Dalam projek ini, kita akan belajar tentang konsep asas magnetisme untuk kanak-kanak. Kita akan memahami bagaimana magnet berfungsi dan apa yang boleh dilakukannya. Kita juga akan menjalankan beberapa aktiviti penerokaan dan eksperimen yang menyeronokkan untuk melihat sendiri kuasa magnet. Tujuan kita adalah untuk menjawab soalan-soalan seperti apa itu magnet? Apa yang boleh ditarik oleh magnet? Bagaimana magnet digunakan oleh kehidupan seharian? Untuk memahami magnet dengan lebih baik, kita akan menjalankan beberapa aktiviti pembelajaran yang sangat menarik. Yang pertama ialah kita akan melakukan penerokaan bebas, iaitu kanak-kanak akan meneroka interaksi magnet dengan objek. Okey, yang kedua, eksperimen mencari harta karun. Dengan eksperimen ini, kita akan menggunakan magnet untuk menangkap objek, dan dari situ kita akan melihat bagaimana magnet menangkap atau menarik objek tersebut. Dan yang akhir sekali, kita akan membuat kereta magnet. Kita akan membuat satu reka bentuk kereta magnet yang boleh menarik bahan. Ini akan menunjukkan bagaimana magnet boleh digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Dalam pembelajaran kita tentang magnet, kita akan menggunakan beberapa amalan pedagogi. Yang pertama ialah kita menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry. Ini bermakna kita akan menggalakkan kanak-kanak untuk bertanya soalan, meneroka, membuat kesimpulan sendiri tentang magnet. Yang kedua pula, kita akan menggunakan pembelajaran berasaskan bermain. Ini penting kerana belajar sambil bermain membuatkan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik. Yang ketiga pula, kita menggunakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini bermakna kanak-kanak akan bekerja di dalam kumpulan, berkongsi idea dan belajar bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Dengan menggunakan amalan-amalan pedagogi ini, kita dapat memastikan pembelajaran tentang magnet menjadi lebih berkesan dan bermakna. Dalam proses pembelajaran ini, peranan guru dan kanak-kanak sama pentingnya, tetapi ia mempunyai konsep yang berbeza. Yang pertama, peranan guru adalah sebagai fasilitator, iaitu membimbing dalam penerokaan. Selain itu juga, guru ialah pemerhati, iaitu memantau perkembangan daripada proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga ialah pencetus kepada perbincangan. Sementara itu, peranan kanak-kanak adalah sebagai peneroka. Mereka akan meneroka sifat-sifat magnet melalui aktiviti-aktiviti yang akan disediakan oleh guru. Kanak-kanak juga akan menjadi bentuk penyoal. Mereka akan sering bertanya soalan, dan juga akhir sekali mereka akan menjadi penyelesaian masalah. Mereka akan menggunakan pengetahuan mereka tentang magnet dan menyelesaikan cabaran dan membina projek tentang magnet. Kumpulan sasaran untuk projek pembelajaran sains kuasa ajaib magnet ini adalah direka untuk kanak-kanak prasekolah. Kanak-kanak pada usia ini sangat ingin tahu dan suka meneroka. Oleh itu, aktiviti-aktiviti yang disediakan adalah sesuai dan dapat merangsang minat mereka terhadap sains. Dengan memperkenalkan konsep sains pada usia ini, kita akan dapat membantu kanak-kanak membina asas yang kukuh dalam sains dan menggalakkan mereka untuk terus belajar tentang sains. Tempoh pelaksanaan bagi projek pembelajaran kuasa ajaib magnet sains ini adalah selama 3 minggu. Minggu yang pertama ialah penerokaan dan pembinaan. Dalam minggu pertama, kita akan belajar tentang konsep magnet itu, dan yang minggu kedua, penerokaan lanjutan, kita akan mereka kereta magnet dan lawatan pendidikan, iaitu mengadakan lawatan keluar daripada kelas supaya kanak-kanak dapat menimba pengalaman di luar sekolah. Dan yang ketiga ialah minggu ketiga ialah penutup dan persembahan projek. 3 minggu tempoh pelaksanaan bagi aktiviti eksperimen ini dengan menggunakan pendekatan projek based on learning 3 fasa dan dikaitkan dengan elemen STEM dalam eksperimen ini. Tema dan tajuk aktiviti ialah, temanya adalah kuasa ajaib magnet, dan tajuk aktiviti ialah apa
efektif. Kanak-kanak akan merasa gembira melakukan eksperimen. Dan yang ketiga ialah psikomotor. Kanak-kanak dapat mengendalikan magnet dengan selamat. Kepentingan kepada aktiviti ini ialah yang pertama, kanak-kanak dapat merasai pengalaman sendiri. Mereka akan melihat tarikan dan tolakkan magnet itu. Yang kedua pula ialah kanak-kanak dapat memahami konsep asas, iaitu sifat objek dan fenomena alam. Yang ketiga pula ialah kemahiran manipulatif, dapat menggalakkan penerokaan bahan terhadap bahan-bahan yang berada di sekitaran kita. Elemen STEM yang dapat kita kaitkan dengan projek sains ini ialah yang pertama, S, kanak-kanak dapat mempelajari sifat magnet, tarikan dan tolakan, dan dapat mengenal pasti bahan magnetik dan bukan magnetik. Dan untuk teknologi pula, ia kanak-kanak dapat menggunakan magnet sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti menangkap objek yang tersembunyi. Dan yang untuk E, mereka bentuk eksperimen untuk menguji kekuatan magnet. Kanak-kanak dapat mencipta satu reka bentuk atau permainan magnetik. Dan untuk M, kanak-kanak dapat membandingkan kekuatan magnet. Contohnya magnet mana yang paling kuat, dan kanak-kanak dapat mengira bilangan objek magnetik yang ditarik. Fasa pelaksanaan yang kita dapat lihat pada projek ini ialah fasa pertama iaitu penerokaan dan pembinaan. Yang kedua pula ialah fasa kedua penerokaan lanjutan dan lawatan pendidikan. Dan fasa ketiga pula ialah penutup dan persembahan projek. Baiklah, mari kita teruskan dengan melihat minggu pertama fasa 1 penerokaan dan pembinaan, iaitu dengan membina asas dan mencetuskan rasa ingin tahu kanak-kanak. Kita akan menggunakan 5E dalam projek sains ini. Yang pertama ialah engagement, mencetuskan minat. Dalam mencetuskan minat ini, kita akan menggunakan satu video demonstrasi magnet untuk mencetuskan rasa minat kanak-kanak ingin tahu. Dalam ketika kanak-kanak melihat video itu, mereka akan ada rasa ingin tahu dan akan ada rasa untuk bersoal jawab macam mana magnet tu boleh menarik bahan-bahan atau objek-objek tersebut. Okey, di situ kita akan mengadakan sumbang saran dengan kanak-kanak. Yang kedua pula ialah exploration, iaitu penerokaan. Dalam aktiviti ini ialah kita akan membuat satu eksperimen pengasingan bahan magnetik dan bukan magnetik. Eksperimen tarikan dan tolakan magnet iaitu dengan membuat satu aktiviti mencari harta karun menggunakan magnet. Dalam aktiviti ini kita dapat merekod dan membuat pemerhatian melalui lukisan, gambar atau senarai semak. Yang ketiga pula ialah explanation, iaitu penjelasan. Dalam aktiviti penjelasan ini, contoh aktivitinya ialah pengenalan istilah saintifik asas kepada magnet, iaitu apa itu magnet, apa itu tarikan dan tolakan, dan apa itu kutub magnet. Pembincangan terbimbing untuk memahami pemerhatian dan penggunaan gambar atau model atau video untuk menjelaskan konsep magnet itu. Dan yang keempat ialah elaboration. Elaboration ini ialah pengembangan ataupun kita mengembangkan, memberi maksud yang lebih mendalam tentang projek itu. Contoh aktivitinya ialah eksperimen lanjutan untuk menguji kekuatan magnet, perbincangan tentang aplikasi magnet dalam kehidupan seharian, dan adakan sesi pemasaran idea mainan magnetik dengan kanak-kanak. Dan yang terakhir sekali ialah evaluation, iaitu pemerhatian berterusan oleh guru terhadap penyertaan dan pemahaman kanak-kanak. Penilaian dari hasil kerja murid seperti hasil lukisan dan pengasingan bahan. Mengadakan sesi soal jawab dengan murid dapat merangsang minat murid terhadap projek kuasa ajaib magnet ini. Berikut merupakan video-video yang kita akan gunakan untuk menarik minat kanak-kanak terhadap projek sains ini. Video yang pertama ini ialah video demonstrasi magnet. Sekejap. Okey, jom kita lihat. Dalam video ini, kita akan lihat seorang kanak-kanak menarik bahan dan bahan itu akan melekat dengan magnet. Dan yang bawah pula ialah video bagaimana magnet itu boleh melekat
dan magnet itu tidak boleh melekat. Okey, video yang ni pula kita akan lihat bagaimana magnet berada di dalam alam kehidupan kita. Magnet ada je dekat mana-mana. So kita boleh tunjukkan contoh yang paling dekat ialah dengan peti sejuk rumah kita. Kejap Okey, ni fridge magnet dekat peti sejuk. So ni kita boleh tunjuk pada anak-anak tentang contoh magnet berada di persekitaran kita. Minggu kedua pula kita teruskan dengan fasa 2 iaitu fasa pelaksanaan. Dalam fasa ini kita akan mengaplikasikan pengetahuan dan penciptaan. Dalam fasa 2 ini kita akan mengadakan lebih pada eksperimen lanjutan. So kita akan buat lebih lah dalam fasa 2 ni. Kita akan ajak kanak-kanak mereka satu kereta magnet yang boleh menarik bahan-bahan magnet lah kan dalam fasa 2 ni. So selain itu juga kita mengadakan lawatan pendidikan. Contohnya kita pergi Petrosains. Dekat dalam Petrosains kan macam ada banyak kan. So kita ajak kanak-kanak merasai sendiri pengalaman magnet dekat Petrosains tu. So dekat dalam minggu 2 dalam fasa 2 ini kita masih menggunakan 5E iaitu engagement, explanation, elaboration dan evaluation. So dalam fasa 2 ini guru akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang apa itu magnet dan akan mengadakan lawatan pendidikan. So daripada situ kita akan minta anak-anak untuk bercerita semula pengalaman yang diorang dah rasa. Berikut merupakan contoh gambar yang kanak-kanak pergi meneroka di Petrosains. Contoh lawatan pendidikan yang kita akan buat lah dalam fasa 2 ni. So ni adalah contoh-contoh gambar pelaksanaan yang kanak-kanak akan pergi ke Petrosains. Okey, sekejap Next. Yang ini pula ialah video kereta magnet yang kita buat reka bentuk kereta magnet yang boleh menarik dan kita buat kita mereka kereta mainan yang boleh menarik objek. Ini adalah contoh video lah. Akhir sekali ialah minggu ketiga. Minggu ketiga dan fasa ketiga ialah fasa penutup dan persembahan. Dalam fasa ini kita akan buat refleksi dan perkongsian dengan projek magnet sains yang kita dah buat lah. Okey, untuk engagement kita masih menggunakan 5E juga. So untuk engagement guru akan memimpin perbincangan refleksi tentang projek sains. Lepas tu exploration, kanak-kanak akan membuat buku scrap tentang magnet ni daripada fasa 1, fasa 2 guru akan membimbing. So ke sampai 3 kita akan buat penutup lah untuk dalam buku scrap ni. So diorang akan masukkan lukisan-lukisan, gambar-gambar yang diorang dah lukis. So diorang masukkan dekat dalam buku scrap tu. So dalam explanation ini kita akan panggil ibu bapa untuk lihat sendiri projek sains yang anak-anak tu dah buat. So dari situ waktu persembahan tu kanak-kanak akan tunjukkan buku scrap yang diorang dah kumpulkan pada ibu bapa, akan tunjuk pada ibu bapa lah. Dan diorang akan tunjukkan juga sekali kereta mainan magnet tu. So daripada situ kita akan dari situ kita akan dapat lihat kanak-kanak mesti akan teruja kalau dia ceritakan mak bapak dia kan. So parents akan datang tengok projek-projek sains yang anak-anak diorang dah buat. So daripada explanation tu guru akan bantu kanak-kanak menjadikan persembahan mereka dan memberi maklum balas yang membina lah terhadap projek sains yang diorang dah buat tu. So elaboration, kanak-kanak buat persembahan ringkas lah yang saya cakap tadi. Mereka akan menjelaskan bagaimana mainan mereka berfungsi, konsep magnet yang digunakan dan apa yang mereka pelajari. Guru pula akan membimbing kanak-kanak menjadikan persembahan mereka dan memberi maklum balas yang membina sama lah kan. So sekejap Dan yang terakhir sekali ialah evaluation. So last sekali guru akan mengadakan sambutan ringkas untuk meraihkan pencapaian anak-anak. So kita buatlah satu sijil kan
yang cakap kanak-kanak ni dah selamat untuk belajar konsep sains, konsep magnet. So itu akan macam galak lah untuk kanak-kanak suka lah dengan sains kan. Sebab kadang-kadang sains ni bagi mereka, kadang-kadang anak ni macam susah. So dalam projek macam kita buat projek macam ni, so maybe dia akan tarik minat kanak-kanak lah untuk suka pada sains. So 5E yang kita dapat, yang kita akan dapat ialah membangkitkan minat dari refleksi, so exploration, meneroka dokumentasi projek, explanation menjadikan konsep magnetism ni, elaboration mengaplikasikan pengetahuan dan dokumentasi, persembahan dan penerokaan lanjutan, dan yang terakhir sekali evaluation menilai pemahaman dan pencapaian kanak-kanak melalui persembahan, pameran dan refleksi. Dengan pendekatan-pendekatan ini, fasa penutup akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna dan berkesan untuk kanak-kanak prasekolah, mengukuhkan pemahaman mereka tentang magnetism dan menggalakkan pembelajaran yang berterusan. Sekejap. Okay, ini adalah contoh video, gambar pada fasa 3. Yang fasa yang gambar atas ni adalah gambar diorang buat scrapbook tu lah kan. So dia akan lukis gambar magnet, macam mana magnet tu, bentuk magnet tu, macam mana magnet tu berfungsi. So yang bawah ni gambar diorang buat persembahan terhadap projek tu lah, yang mana diorang dah belajar, diorang